Tripod ni memang best guys. Memang panjang, tinggi. Nak dirikan macam ni boleh. Ataupun korang boleh melintangkan dia macam ni lah. Lepas tu dia ada bagi satu remote ni. Remote ni korang boleh cabutkan dia. Untuk nak ambil gambar selfie ke gambar raya pun boleh. Okey, macam ni korang nak jadikan selfie stick pun okey. Nampak? Panjang pun panjang kan. Jauh pun jauh. Dekat sini korang boleh lipatkan dia. Dia satu tombol ni kan. Jenis screw ni. Korang boleh beli sekali dengan package face tracking ni. Dia siap bagi dia punya lighting ni kat sini kan. Tak nak pakai boleh, nak pakai boleh. Boleh. Untuk lampu ni dia menggunakan bateri built-in. Boleh charge semula menggunakan charger cable Type-C. Macam-macam mod ada. Untuk face tracking ni, dia ada bagi tapak ni. Nak letak atas meja boleh. Ataupun korang boleh letak dekat korang punya tripod lah. Jangan pusingkan, dia akan lock dengan cantik So kita tinggal letakkan je kita punya phone. Korang onkan button ni, warna hijau tu dia dah detect lah. So kan macam ni kan, kita nak shoot video ke apa kan, dia automatik akan ikut nampak tau. Ke kiri dia akan ikut, ke kanan pun dia akan ikut. Tanpa menggunakan bantuan orang untuk shoot video guys. Memang terbaik lah. Boleh je nak tinggi ke, nak rendah ke. Yang penting sekali korang kena hadapkan korang punya muka dekat korang punya face tracking ni. Nampak tau. Jauh tu dia ikut tu. 360 So kalau korang minat dengan tripod ni siap ada face tracking dengan tripod dia yang tinggi ni, kualiti pun baik, boleh tekan link kat bawah.